Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi slot saya ni untuk lebih kepada parents lah ya. Tengok anak-anak pun dah tak ada di meja kan. So yang ada di meja tu boleh teruskan menghias kad raya. Jadi sambil-sambil tu ibu ayah boleh dengar So hopefully semua cerdas lagi. Okay. So kalau masih ada, cuba jawab ada. Takut dah tak ada. Okay, cuba ibu ayah jawab ada dekat komen. Kalau sempat lah. Ada. Tinggal ibu ayah ada. 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 Buat aku dengan Farhana lagi. Okay. So tajuk yang okay. Tu kita lah. Okay, so tajuknya adalah dari iftar ke sahur peranan rutin Ramadan dalam perkembangan kanak-kanak. Okay, next. Okay, jadi apa maksud rutin? Rutin adalah rutin dalam Ramadan. Rutin ni nanti saya tunjuk definisi rutin next slide lah. Tapi maksud rutin Ramadan ni segala aktiviti yang berulang-ulang dalam 30 hari Ramadan, iaitu 30 hari kita berbuka puasa. Kan satu keluarga lah kan. So kita bersahur, kita ada aktiviti tambahan lah, solat tarawih, aktiviti keagamaan, komuniti dan sosial. Keagamaan contohnya mungkin bersedekah kan, zikir katalah kita ada tempat tambahan dan sebagainya lah. Okay, next. Okay, jadi rutin ni kalau kita tengok, kalau Isnin sampai Jumaat, sampai Jumaat budak-budak pergi sekolah kan. Okay, jadi rutin ni kalau kita perasan dia adalah berstruktur. Dia pasal masa lah. Aktiviti dalam masa tu. Okay, aktiviti dalam masa tu. So bila dia rutin maknanya something yang berulang-ulang sampai kita dah automatik. Contoh kalau kita nak masak sahur pukul 4 kita bangun kan. So setiap hari kita bangun pukul 4. So rutin tu berulang-ulang sampai body clock kita pun akan terikut. So kalau rutin lain saya tengok macam solat lah. Kalau budak yang dah ISMS sekolah rendah kan, so ada rutin waktu solat 5 kali sehari kan. Rutin Isnin sampai Jumaat pergi sekolah, Sabtu Ahad cuti. Jadi itulah rutin. Jadi ia adalah sangat bagus sebab ia akan memberikan struktur dan memberikan kestabilan lah dalam kehidupan seharian kanak-kanak dan penting untuk perkembangan. Kenapa? Contoh kalau bayi baru lahir pun, anak-anak kita yang 0 tahun, 1 tahun kan dia ada rutin makan dia susu dia 2 jam sekali kan. So bila rutin berulang lama-lama dia dah biasa. Contohnya rutin tidur malam pukul 9 kan. So macam kita latih tidur awal lah kan. Jadi benda tu akan membantu perkembangan atau mungkin mengganggu perkembangan. Jadi kita nak benda yang baik kita ulang, benda yang tak baik kita ulang. Macam gambar yang kecil ni kita tunjuk gosok gigi, tidur, mandi kan, berlari pukul 6 pergi taman permainan. So mungkin ada orang pukul 6 pergi bazar Ramadan kan, semua tu lah. Jadi kita nak faham macam mana rutin Ramadan ni boleh membantu perkembangan anak-anak kita. Okay, next. Okay, apa yang bantu? Okay, pertama kita tengok dari segi perkembangan sosial. So bila sebut perkembangan kanak-kanak memang ada emosi, sosial, kognitif dan of course spiritual lah. Okay, kita tengok aspek sosial. Bila aktiviti rutin seperti buka puasa, sahur apa semua kan, kalau kita perasan ia memang akan memperkukuhkan hubungan keluarga. Sebab kalau kita tengok kalau kita tak ada buka puasa bersama, sebenarnya setiap orang anak-anak mungkin makan waktu yang berbeza. Tapi disebabkan kita berpuasa, maka kita yang bekerja ni pun akan betul-betul membalik rumah cepat sebab nak berbuka di rumah. Jadi macam kalau orang kerja kerajaan tu kadang dia ada rehat minit tengah hari kan, daripada 1 jam jadi 30 minit supaya boleh balik 4.30 macam tu atau balik ke 5 kan. So jadi berkejar-kejaran tu sebab nak berbuka di rumah. Jadi memang aspek tu memberikan peluang aktiviti tu satu keluarga join. Memperkukuh hubungan kita dan memberi peluang kepada anak untuk belajar adab dan etika sosial. Contoh adab dan etika sosial, kalau kita berbuka ramai-ramai, keluarga kata adik-adik 5-6 orang, lepas tu berkumpul rumah atuk nenek, contoh kan.
Jadi bila duduk dalam suasana tu, bila sebelum makan ada adab, sebelum buka puasa ada adab, iaitu baca doa berbuka puasa. Kan, jadi kat situ anak akan belajar etiket sosial. Sebab ramai, sebab dia melibatkan yang mahal Ramadan ni, dia bila aktiviti tu macam nampak sangat berjemaah dia tu. Berbanding sebelum ni mungkin individu kan. Jadi saya ingat masa anak kecil saya, anak besar yang kecil dulu masa buka puasa kat kedai kan, so dia tersilap, maknanya dia tercapai makanan tanpa baca doa. Maknanya buka puasa, dah masuk waktu, dia terus ambil makanan. So ada orang tegur, baca doa buka puasa dulu, contoh kan. So doa buka puasa pun dia jadi memberikan anak tu belajar, buka puasa saya kena ikut baca doa, diketuai oleh seseorang pakcik ni kan dalam lingkungan sosial ni. So dia belajar adab lah. Macam tu contoh Okay, next. Okay, dalam perkembangan sosial juga ada aspek komuniti. Contohnya kerana Ramadan maka kita bersolat jemaah mungkin di masjid ataupun di rumah. Kalau rumah dengan lingkungan adik-adik semua So bila Ramadan ni aspek komuniti, contoh macam kita sedekah makanan kat jiran masa kita kecil-kecil, so kita boleh teruskan bila dah dewasa ni kan, kita masak lebih kan, kadang bau sedap kan orang sebelah kan. Kan dah bau tu maknanya memang wajar lah memberi kan. So kita bagi orang sebelah bagi kita kan. Ataupun dalam majlis berbuka puasa, ada orang dia buka adik-adik ramai-ramai dekat hotel ke, kat satu tempat ke, ataupun dekat rumah Pak Long ke apa kan. So dalam situ memang bukan lingkungan keluarga je, tapi lingkungan komuniti. Komuniti boleh jadi maknanya melibatkan beberapa keluarga kan. Jadi kalau masjid tu lagi ramai lah komuniti Jadi kat situ anak-anak akan belajar berinteraksi dengan masyarakat, membina kemahiran sosial dan rasa kebersamaan. Jadi kita reflect balik kalau tiada aktiviti rutin Ramadan tu, komuniti tu dia mungkin kurang sikit. Tapi kita ada okey lah setiap bulan kan kat situ komuniti juga. Cuma dengan Ramadan ni dia ada kelebihan dalam aktiviti keagamaan kan, kita solat dan sebagainya. Okay, next. Okay, yang kedua perkembangan emosi. Okay, yang ni memang agak jelas kita boleh nampak macam mana pengurusan emosi bukan saja anak-anak tapi ibu bapa dekat hujung saya akan sentuh. Jadi dengan berpuasa, belajar puasa mungkin 3-4 jam berpuasa and then 5-6 jam berpuasa kan. So memang belajar bersabar kan dan melihat jam kan macam anak kecil. Saya Yumna pun dia buka pukul 11, balik sekolah agama 10.30. So balik rumah pukul 11 dia buka. Kan, tapi ada setengah anak mungkin 7 tahun dia dapat puasa lama sikit sampai pukul 2 contoh kan. So memang dia akan latih dirinya untuk sabar dan self control, pengendalian diri. Kan, sebab sabar ni pasal emosi kan. Sebab fitrah badan tu rasa lapar makan lah. Kalau penat kita tidur kan. Tapi dalam pada lapar dan penat ni kita tak boleh makan lagi. Wahai keperluan fitrah badan tu macam perlu makan kan. Dan sebenarnya ia akan balik pada strategi lah. Strategi kita bersahur, makan apa, menu apa yang tu nak membantu anak tahan berpuasa kan. Yang tu memang ada aspek membantu supaya anak berjaya berpuasa kan. Okay, tapi katalah kita dah buat yang terbaik kan, sahur pun dah makan nasi kan. Tapi dia balik letih, so dia minta berbuka, memang dia akan kita minta untuk tahan sekejap, tambah 1 jam lagi contohnya kan. So sementara tu isi masa dengan membuat aktiviti lain, dia tengok TV kejap ke, tertidur ke kan. Jadi kat sini memang aspek emosi tu akan tersentuh lah, termasuk kalau gambar yang saya tunjuk ni dia yang bawah tu kan mengantuk kan, maknanya nak bangun kejut pukul 5 nak bangun kan, nak bangun sahur. So emosi mak ayah pun akan memang nak sabar kan, bukan anak-anak je, kadang kita panggil je bangun-bangun tak bangun kan, so nak kena pegang, nak kena cakap. Jadi memang menguji emosi anak-anak dan juga ibu bapa. Macam bazar Ramadan tu saya tunjuk gambar tu nak tunjuk betapa kalau anak sekolah rendah kan dia dah berpuasa, dia bernafsu kan. So dia akan belajar, rupanya, dan kita akan sebutlah ayat-ayat kita. Memang orang berpuasa dia akan rasa nak makan semua.
Sebab tu bila pergi bazar Ramadan tu mungkin dia akan rambang mata kan. Okay, tapi hakikatnya bila berbuka puasa, kalau dia sangat haus, dia minum 2 cawan air pun dia dah 3 cawan air dia dah kenyang. Sampai dah tak muat dah makanan. Kan, bukan anak kecilnya, anak besar sikit tu macam tu kan. Okay, jadi memang tentang pengurusan emosi dan dia akan belajar mempercayai ayat kita. Contohnya kita kata, okay, tengok abang dah bersabar, sekarang dah buka puasa. Dan beza bila makan berbuka puasa tu, orang berpuasa akan sangat gembira sebab dia dah berjaya menahan diri berbanding orang yang tak berpuasa dan dia join kita berbuka puasa sebab ada ayat tu kata kegembiraan bagi orang berpuasa ialah sewaktu berbuka puasa. So dia akan kata, oh betul lah mami, memang rasa lain terujanya berbuka puasa bagi orang yang betul-betul berpuasa. So benda nilai-nilai yang kita tanam ni semua tentang nilai-nilai sabar kan, pengurusan emosi dan kawalan kendiri. Okay, next. Okay, kita cuba laju-laju Okay, yang kedua dalam aspek emosi, empati. Empati merasai orang lain, memahami situasi orang lain seolah-olah kita berada dalam tempat orang tu, dan keprihatinan ni. Contohnya aktiviti bersedekah lah. Macam Puan Yaya rajin kan, macam contohnya makanan, okay, bawa ke sedekah dekat street kan, ataupun dekat rumah yatim kan. So kita bawa dia kepada story-story itu lebih lagi tentang bersedekah pada bulan Ramadan kan. Dan juga ada anak-anak yang tidak mampu. Contoh kat sekolah pun dia minta sumbangan untuk anak-anak yatim. So kita sedekah kat situ untuk meningkatkan lagi empati dan keprihatinan dan membantu menyediakan makanan. Tengok mak penat kan, so anak bantu. So dia akan peka terhadap keperluan orang lain dan meningkatkan rasa empati. Macam gambar saya tunjuk ni, main bersedekah kan, bagi makanan kat orang sebelah dan sebagainya. Okay, next. Okay, yang pertama sosial, yang kedua emosi, yang ketiga aspek kognitif. Kognitif ni maknanya ilmu-ilmu yang dia dapat pembelajaran termasuk daripada ayat kita lah. Okay, dari segi kognitif, kalau anak yang dah sekolah rendah, sekolah menengah kan, mungkin kita lipatkan sekali lah dengan baca Quran. Yang prasekolah pun sama, ECE kita kan, baca surah. So dia nampak kalau ibu apa membaca lebih sedikit membaca Quran, mendengar cerita Nabi semasa Ramadan kan. So sebenarnya anak-anak akan dapat input tambahan dari segi ilmu tentang pengetahuan agama dan moral mereka, sebab dia sangat unik. Pada bulan Ramadan je ada macam meriah sangat baca Quran, tadarus kan, khatam Quran dan sebagainya. Jadi kat sini kita selitkan dengan cerita-cerita supaya dia tambah nilai ilmu lah. Okay, next. Okay, yang ni kita masukkan aspek kognitif. Sebab anak akan belajar fokus. Bila fokus dan disiplin pasal masa, sebenarnya dia melibatkan kematangan kognitif. Kognitif pemikiran. Okay, bila ada jadual yang teratur, bangun pukul 5, sahur, buka puasa 7.27 macam tu kan. Solat pun sebenarnya dah ada rutin waktu. Kan, cuma solat pun bagus sangat dia pasal fokus dan disiplin. Cuma tambah Ramadan ni, waktu berbuka dan waktu bersahur, waktu tu menyebabkan anak tu akan belajar disiplin. Contoh anak saya terlambat tadi pagi, Yumna kan, kita dah bangun dah kejut dia lambat kan. So dia makan sikit, lepas tu dia dengar yang kita dah habis waktu bersahur. So dia pun stop. Saya kata tak apalah makan kan, sebab dia lambat. Tapi dia tak nak main, dia nak patuh pada masa. So hasilnya pukul 8 pun mami nak buka kan. Kita kata tak apa, boleh buka. Tapi tak boleh, dia senyap tahan tu. Dia nak tunggu pukul 11 kan contoh. Okay, jadi sebenarnya daripada masa ni, masa yang bersahur tadi kan ada time limit kan. Dia akan bantu anak meningkatkan disiplin dan kemampuan fokus. Dia akan tanya, daripada tak tahu maghrib pukul apa, tetapi kerana Ramadan, anak-anak sekolah rendah kita dia tahu maghrib pukul apa sebab maghrib pukul apa ialah waktu berbuka puasa. So kat situ meningkatkan alert dia untuk pengurusan masa kan, sebab dia mengejarkan nak buka puasa tu. Jadi indirectly membantu fokus dan disiplin lah. Okay, next.
Okey, yang aspek spiritual saya tak sentuh lah, nanti dengan Puan Hafsah akan ada storytelling kan. Tapi jelas lah kalau dalam bulan Ramadan maknanya aktiviti keagamaan memang aspek spiritual akan meningkat kan. Okay, jadi di hujungnya saya nak berkata tentang peranan kita yang sebagai ibu bapa kan. Bila nak mendidik anak, of course sebenarnya mendidik diri kita kan. Okay, jadi kita memodelkan tingkah laku yang positif, komitmen kita. Kan jadual kita, memasak kita, balik kerja kita awal dan sebagainya, amalan tertentu adalah contoh yang baik untuk diikuti, yang mana anak akan mengenang Ramadan ni sangat unik, setahun sekali. Mungkin setahun sekali bila Ramadan barulah ibu buat kuih-kuih special contoh kan. Barulah nampak baca Quran di depan anak-anak sebab nak kejar baca juzuk berapa kan. Jadi kita buat je. Dan sebenarnya aktiviti bagus Ramadan ni diteruskan di luar bukan Ramadan. Tapi tak apa, kita ambil kesempatan Ramadan ni untuk banyak melakukan tingkah laku yang behavior yang positif supaya anak boleh ikut, sebab anak nampak komitmen kita sedikit luar biasa kan. Kan dengan cerita-cerita orang luar biasa nak pahala lebih dan sebagainya. Okay, next. Dan of course peranan kita juga menyediakan persekitaran yang membantu supaya dia berjaya. Suasana rumah, bukan nak tunggu raya. Sebenarnya Ramadan tu ada orang sebelum Ramadan, kalau kat Arab kawan saya kata sebulan Ramadan sangat meriah kan. Dan bila hari raya tu tak ada apa. Ada yang cuti 30 hari Ramadan untuk beribadah tu dia fokus. Okay, jadi kalau kita nak menjayakan lagi kejayaan emosi kita, tenang, gembira dan istimewa tu, kita buat suasana rumah yang kondusif untuk beribadah dan belajar di sepanjang Ramadan. Mudah-mudahan dapat membantu perkembangan holistik mereka seperti yang kita cerita tadi. Okay, next. Saya rasa sampai di situ saja. Okay, kesimpulannya ada banyak manfaat jangka masa panjang kita boleh relate kita masih kita kanak-kanak dulu kan. Jadi rutin Ramadan bukan saja aspek spiritual. Tapi rutin Ramadan juga membantu menyumbang dalam perkembangan sosial, emosi dan kognitif anak-anak kita, yang mana akan membentuk asas yang kukuh untuk masa depan mereka kan, especially bab rutin, bab adab dan sebagainya, kekeluargaan. Okay, sampai di sini saja. Terima kasih.